dia. Ya, dari Penang naik bas ke KL. Oh, dia ada Aceh Penang. Iya. Kenapa? Favorit Aceh tu Penang tu. Anu naik pesawat. Lam itu hospital ni pesawat. Pesawat. Dia lagi murah kan? Tak. Kemarin Pemerintahan Aceh Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dia 1 juta lebih. One trip tu. Video kan tadi? Ada. Apa? Sebab kita tengok kuburan masa tu. Kuburan masa itu jalan lurus tadi tu. Itu kira-kira satu air setinggi. Masa tsunami tu. Iya, Tinggi mana? tinggi. Ini enggak terdalam. Okeylah. Parah dia sampai mana? Ini 3,2 meter setengah adalah. Oh, 3 meter lebih tu. Oh, 3 meter. Oh, ya. Tinggi. Tinggi. 3 meter. 10 kaki. Yes. Ya, itu tak tahulah kan. Jadi dalam masjid ini penuh dengan mayat-mayat tu. Ada lihat tadi masjid raya ini sebelum ada payung ini, payung besar. Payung tu dia dah mula buka ke baru buat tu? Baru buat. Oh, belum guna lagi? Iya. Baru setelah tsunami bikin. Tapi ini udah boleh guna. Oh, dah guna. Udah. Adakah yang tempat lain? Kecil ada SIM di sini. Satu lagi malam tadi tak ada ditutup ke? Malam tadi kita jalan Garuda macam kan? Ditutup. Ada banyak Untuk tadi. iskandar muda. Banyak air kecil-kecil tu ada tu. Tak apa. 3 giga. Untuk 3 hari lah kan? Ya, tu 3 hari. Untuk cukup lah kita di sini kan? Dah cukup. Di hotel kita Ada wifi ada tu. wifi, mau download nanti pergi ke hotel. Macam saya ke gitu-gitu Betul, sama lah. Kita mau jimat. Mau cari Grab. Nak call waktu siang hari ni. Jangan download ini. Jangan. Zuba ada di Telkomsel kat sini, di Aceh atau di Indonesia kan, di mana saja di Indonesia. Kalau kita nak beli SIM card tu, kita kalau datang 3 hari saja, tak perlu nak beli yang banyak-banyak, dia membazir. Bila kita ke Telkomsel ni, kita cakap nak beli ni kartu 3 giga, tu cara dia. Lepas tu dapatlah yang 3 gig punya. Tempat wuduk kena turun tangga. Lepas tu tempat wuduknya di bawah tanah, sama dengan dekat Masjid Nabawi tu. Dia tak ada bahagian atas tempat wuduk. Masjid Raya Baitur Rahman, tempat wuduknya di bawah tanah. Alhamdulillah dah siap dah solat Zuhur dan Asar di Masjid Raya Baitur Rahman. Ini suasana depan masjid. Dia banyak ni kios-kios kecil yang kayu tu, ada jualan air, makanan, bakso goreng aroma biriwen, kakdab. Lepas tu ada banyak lah Zuni nak pergi makan tengah hari di kedai makan Bonda. Tengah ni order Grab. Itulah kita tengok lagi sana pula. Ini gambar tu yang berguna tengok cara lagi kerja. Kenapa lauk banyak? Alkisahnya macam ni. Itu masuk kedai. Lepas tu pekerja kedai ni dia letak semua lauk ni atas meja. Lepas tu Zul cakap Zul nak pilih lauk. Dia kata ambil dia kira lauk yang Zul ambil je. Okay, Zul ambil ikan goreng 2 ekor, 1, 2. Lepas tu kicap. Lepas tu ayam goreng ni ke daging? Daging. Apa ketul ada 3 ketul daging goreng. Lepas tu ada udang tu 3 ekor.
5 dan kicap. Okay, jom makan. Baca doa dah. Nasi putih 3 pinggan. Nasi tambah dalam piring kecil ni ada 2, 1, 2, udang 3 ekor, kicap, ikan goreng 2 ekor, daging goreng kering 3 ketun, teh susu 2, teh ais 2, lepas tu teh ais 1. Alhamdulillah. Di Aceh Purnama. Dah tutup dah kedainya. Zul keluar je terus tutup. Rumah makan Aceh Purnama Rasa. Harganya RM161,000 dalam RM40, 50 sen ringgit Malaysia. Tak mahal, murah. Boleh lah. Sudah solat jamak Zuhur Asar tadi di Raya Baitul Rahman. PLTT tiket masuk RM10,000 untuk 3 dewasa. Masjid Subulus Salam berdepan dengan PLTT, situs tsunami. Bermasalah.
Jadi inilah didatangkan. Dia sebelumnya dari Borneo sana, Kalimantan. Itu tulisan WKB itu wilayah Kalimantan Barat. Ditunda dia sampai ke Aceh, diletakkan di JT Olele. Dah pergi pulau? Belum. Ada program? Belum. Tak ada. Kalau kita mau pergi berangkat ke Pulau Sabang, kita naik dari JT itu. Jadi kapal ini di situlah. Oh, Didorong sejauh 5 kilo. sampai sini tapatnya. Di kampung ini kalau di pantai 20 sampai 30 meter. Sifat gelombang kan makin ke tepi makin tinggi. Di kampung ini setinggi ini para saya. Ini dibuat cerita. Oh, tu sama tinggi lah. Ini maknanya. Itu cerita tsunami yang tu. Boleh lihat. Ini time berlaku gegar. Ini mangsa-mangsa yang korban di kampung ni aja ada 1077 orang. Jadi di kampung ni ada 1077 orang. Ini masing-masing. Dusun Tuan Balik Air. Jadi ini laporan dari ahli waris. Ini yang paling teruk 350. 300. Kampung ni sebelah mana? Ini semua Tu kampung sebelah ni. satu kampung. Ni Nama-nama Ini ni. dusun ini maksudnya di bawah kampung kami. Tapi ini satu kampung semua. kampung ni rumah dia kat Sini mana asal? semua ni. Sini tempat kita duduk ni. Kan takut kampung ni macam kita pengadap baru sini kapal yang sini gitu. Oh, ini tempat ini di sebelah sana. Yang ni Ini di sana. Di sana. Ini dipakai di sana. Oh. Ini yang di sini kawasan ini. Oh, yang sini. balik air. Balik air. Ya. Baca kita Ini balik air. kebetulan kampung Ada berapa saya. kampung ni? 3 aja? 5. 5. Ini kampung ini Yang ni yang sebelah sini di kandang. ini ada yang umur 108. Oh, ada. Katijah. Masa Nabi. Ini ada 1 bulan. Yang ni yang paling ramai kampung ni. Ini. Yang sebelah sini. Dusun Tapi Tuan kami di bukan Kandang. kampung bilang Haji. Yang dia Dusun. bukan kampung dia betul dia. Tapi kawasan. satu kampung. Dusun itu di bawah kampung. Dusun. Kalau di Malaysia apa enggak tahu. Kita sebut dusun lah. Kalau kami kan mukim kampung dusun. Kayak gitu. Ya, jadi kampung Kecil kita lagi mukim. lah dusun tu. Tapi satu kampung. Taman. Kita kalau perumahan ni taman. 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 Seumpamanya. Ini yang paling sikit 68 jiwa. Kampung sini mana kampung? Ini kampung sana. Seberang kapal sana. Seberang kapal. Kampung Dusun Kerueng Doi. Seberang sana. Kalau yang ramai meninggal sebelah sana. Oh. Tapi itulah. Dusun di Kandang. Apa? Sana kan? Di Kandang. dipakai. Dipakai. Di kandang, di kandang. Kandang. Kandang ni. Dusun Lampuh. Ini yang Lubuk. paling teruk. 350. 350 jiwa. Kalau ini dusun yang dekat kapal ini nih. Ini saya salah satu mangsa je. Ini ibu saya ada di sini. Ibu. Kakak saya. Ada kawan cerita tadi yang pencik tadi. Ya. Cerita Saya kejadian sini. ya, isteri lagi mengandung hilang. Oh, isteri kena juga. Saya udah terlambat saya nikah 33 ni. Masa tak Ya, masa ya. Jumpa tak isterinya tu? Jumpa? kan 52 saya ada umur berapa sekarang? Sekarang 56. Umur 6 betul tadi cerita tadi. Siapa yang jadi? Ada ustaz tadi dia. Oh ya, tadi ada cerita. Tadi ada tanya dia berita. saya ada bawa pelancong orang Malaysia ada 3 grup tadi. Daripada Gombak tadi. Ini mak saya. Mana? Oh ni maknya. Apa nama tu? Saat. Andawiyah Saad 56 Ini tahun. kakak saya, ini meninggal. Muhammad Rifki 3 tahun. Isteri anaknya. Ini tapi ini Pipit ini 10 bukan tahun. Ini bukan nama sebutan. Sebutan nama panggil-panggil je tu. Adik ni. Ini anak kakak. Oh ni Anak abang tu Rifki. Ponakan. Ni Muniati Za kakak. Ini kat sana. Rumah saya sana je. ni ibu. Oh. Tu rumah saya itu yang ada Tu. bekarat sana. Oh tu. Rumah. Tu rumah Masa ibu. tu kejadian tu duduk mana? Rumah ibu masih tegak. Ada 3 kamar yang hancur. Kalau rumah saya tinggal bilik air. Masa Serumi datang tu Encik di mana? Ada di sini. 32 rumah. Di mana? Baru nikah. Oh. Dibawa kapal ni pakcik. Kerana Aceh lagi bergaduh. Jadi elektrik yang sering padam. Tentang Aceh tahu? Tahu. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Masa kejadian tsunami tu Encik tak ada di sini. Lepas tu isterinya di mana? Duduk sama Oh, di rumah tu. Rumah dua. isteri yang tu yang Saya kena. duduk di kerja di Riau masa tu. Patutlah tak ada kat sini. Gaduh tiap hari ada orang mati. Oh, faham ah? Ya.
Kita ambil sini bu, bagi kamera tarik. Jadi kapal ni di atas air surut jatuh. Penny pekerjanya turun dari kapal lari. Dia takut kapal Waktu air balik dia sapu. Allah. Seorang saja dia. Ya, seorang tu tak turun. Turun juga. Dia sempat memegang sejenis pelampung. Hanyut ke arah Pulau Sabang, diketemukan sama nelayan. Sampai Pulau Sabang dia. Ya Allah. Dia mengarah ke sana lah. Ya. Tapi kita kan, karena masa kita lihat dulu di dalam ada museum. Jom. Nanti ambil 5 jam. Jam 5 nanti tutup. Oh, ini Ada biasa. Yang akan muka. Apa lagi? Andawiyah Saad 56 tahun. Kalau ini kakak saya. Anaknya ibunya Murniati Za 38 tahun, kakaknya Pipit 10 tahun. Maksud tak di sini kan? Enggak ada. Karena Aceh bergaduh. Saya tak berani duduk di hari orang macam tu. Ini bukan rumah hancur kerana tsunami. Ini pemilik mengambil frame-nya. Kalau di sini dibilang rumah puing. Rumah Puing itu puing. maknanya bekas atau asal. Di sini rumah abang dia, ini rumah adiknya. Jadi frame itu dibuka. Dia ambil lah. Dia frame. Masih boleh diguna. Ambil. Sini lah. Bukan, sini kita. Sana. Kita jangan ambil sini dulu. Tu dinding. Ambil sini dulu. Di sini tak bagus gambar. Saya support lah. Ikut saya. Itu bilik air. Ini dapur, ini bilik air. Jadi rumah ni udah ditimbun sikit. Ya. Tu dapur ni bilik Dua air. tingkat tapi tak semua 2 tingkat. 1 tingkat di situ aja. Ini biasa. Itu je. Ibu, itu yang ada dekat pokok tu kan ada rumah Masjid Tegak. Pokok ujung sana. Tu yang ada lubang. Itu tuan yang dulu tu. Oh, rumahnya tuannya. Sekarang nak bina rumah. Itu rumah sewa yang punyaan ni. Tu rumah sewa. Rumah sewa tu kepunyaan Jalan rumah tadi ni. yang kita masuk pindah ke sini sekarang. Ya. Sekitar. Kita nak tangkap gambar dulu. Tangkap gambar dulu. Saya. Masuk dalam kapal ni. Ni pas sekali ni punca-punca pelakuan terjadi tsunami. Ada 4 punca yang bisa menimbulkan terjadian tsunami. Tadi pantai Lampu tu sebelum terjadi tsunami, ini selepas bawa sampah sama mayat. Jadi ini proses dan sumber tsunami itu beda-beda, kemungkinan-kemungkinan. Yang pernah berlaku ada 4. Ada dari gegar yang berlaku di Aceh. Jadi masa gegar tu plek bumi itu yang patah. Air surut dulu ini. Air surut dulu ditarik ke dalam. Itulah laut kering, orang boleh ambil ikan masa itu. Oh ya, betul. Kita ingat lagi masa tu. Balik, baru begini. Dengan pantai tu dengan jauh Berapa kilo? berapa jam baru. Oh enggak, sekejap je. Sekejap je. Enggak ada jam. Air turun terus naik kan? Laju 300 km per jam. Ada orang Jepang penelitian tentang kecepatan tu enggak diketemukan. Berarti lebih dari 300. Saya yakin karena adik saya segini air bisa tumbang dulu. Karena adik saya ada yang bekerja di kapal ni, satu orang selamat sangkut di atas bumbung rumah orang. Allah. Ada duduk di bawah tu yang jual kopi di sudut tu. Adik tu. Itu adiknya. Di kedai kecil tu yang di ujung sebelah kanan tu. Ya. Ini yang berlaku di Aceh. Jadi akibat gegar ni plek ini patah. Air surut dan bunyi dia kek meletup. Bom. Kek bom. Ni kan masa gegar itu plek dah patah. Lepas tu gelombang tu naik. Ni baru dia tolak. Jadi tsunami itu bukan langsung air naik. Surut dulu. Ya. Di sinilah orang banyak tak faham tentang tsunami. Betul. Jadi orang fikir rezeki bukan banyak. Sekarang turun. Balik. Dia belum pernah berlaku lagi kan? Belum pernah berlaku di Aceh. Pernah tu tahun 1907, tapi bahasa mereka bukan tsunami, semong. Kecil agaknya gelombang tu. Ini diakibatkan gunung meletup Krakatau. Kemungkinan yang kedua. Ini pernah berlaku di Indonesia. Akibat gegar, akibat gunung meletup. Dia akibat gunung meletup Krakatau dulu tahun 1883 ni. Pernah berlaku. Jadi diakibatkan gunung api. Ini teruk juga ni karena informasi itu batu terbang sampai ke Malaysia. Ini akibat runtuh longsor. Ini pernah berlaku di Bandung, di Indon. Ini tahun 7 kemarin. Kurang lebih. Yang keempat dari meteor, tahi bintang. Pernah berlaku juga.
Ini menurut kajian, ini meteor. Jadi ini pernah berlaku di Amerika. Pernah dibuat satu filem ni kata orang Malaysia. Saya tapi belum pernah lihat. Orang Malaysia bilang pernah dibuat tentang filem. Kayak Titanic gitu. Oh, meteor tu masuk dalam laut. Kayak kita lempar. Betul. Makna tsunami kan gelombang besar. Gelombang tu yang naik ke darat. Sebab gelombang tadi tak sebab lah. Tapi ini kita karena masa kan kita nak ambil kayak gini aja. Ini sejarah kapal. Jadi kapal ini pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat balik lagi ke Kalimantan baru 2003 ke Aceh. Karena Aceh lagi bergaduh gam. 2004 kejadian. Belum sampai pun. Berapa tahun? Bagus tahun di bawah. Ini cik yang pakcik bilang tadi. Gam, Gerakan Aceh Merdeka. Aceh minta pisah sama Indo. Tak dikasih gaduh. Ini Al-Quran. Al-Quran yang ditemukan di sekitar kapal ini. Nyawa kampung ni. Tak tahu kayaknya yang punya rumah di bawah ni sama piring ini. Ini Rumah di bawah. Ketemu. Ya. Ini generator yang letak di dalam ruang ni. Sekarang sudah digunakan lagi di bandar. Boleh guna lagi. Kalau dibuka ini dikeluarkan. Di dalam ini sepanjang ni. Ini. Ada jeti ya. Dia tak asal dia di kapal ni di jeti dia gitu. Itu terpaksa. Ini waktu ditunda dari Kalimantan. Ditunda bawah. Kalau ini kisah saksi hidup. Yang ni yang mana? Ini adik sepupu saya, itu keponakan saya. Ini saudara saya yang menjaga. Semua saudara. Ini semua dia di sini kampung. Ini umurnya masa kejadian tu. 23. Sekarang? tahun dulu. 13. Yalah masa peristiwa itulah kan. Masih itu 3 tahun. Itu udah umuran segitu. Astagfirullahaladzim. Di atas itu. Dah lah cerita tersepat ni. Pekerja selamat satu orang ni. Ni budak ni coret. Inilah yang selamat, Derian Shah. Kenapa dipadam tu? Itulah budak sekolah datang rame-rame. Ya, namanya apa tu yang selamat ni? Derian Shah. Derian Shah. Itulah kawan adik saya ni. Oh ya. Yang semua ni dah arwah. Yang ni seorang yang selamat. Okey. Adik ini hilang dari jeti Olele. Kayak gini strike dia didorong sama gelombang. Pusing. Oh ya Allah. Ini jadi ini kan ada. Jadi yang jadi aneh, kenapa biar pusing? Di sini enggak ada bukit, enggak ada gedung. Karena yang di sini ada surau, Masjid Baitur Rahman di sini. Kalau strike ini lurus ke arah masjid sana, Allah nak belokkan. Saya ingatkan dia terus. Kayak gini dia. Ini 5 kilo kayak gini. Soalnya ada yang menolaknya dari situ kan. Di sini dia sungai. Ya ada. Dia kosong aja tolakkan gelombang. Karena air banyak naik, dia ini tenggelam lah. Ini berdasarkan dari satelit. Kalau tak ada satelit pun nggak bisa nonton kita. Ini power elektrik yang dihasilkan. Ini power elektrik ya. Ini kawasan yang dia support dari kapal ini. Dari kapal ke Pecawang, dari Pecawang ke rumah-rumah dia bagi. 10,860 kilowatt atau 10 megawatt. Dia bisa mensupport 90 kampung kurang lebih. Dia pembekalannya pakai diesel. PLTD ini pembangkit listrik tenaga diesel. Genset ya. Ini perlu dia. Generator. Ini sepanjang ini. Sepanjang ini kan dikeluarkan itu yang tadi saya tunjuk itu. Tu yang sana tu jendela kuasa. Biasa men jadi sini. Dia kecil yang sesudah. Bekas-bekas itu tadi. Ini kampung ni sebelum terjadi ini masjid ni. Masjid apa tu? Sabul Salam. Subulus Salam. Subulus Salam. Oh masjid. Ini masjid, ni kapal lah. Sekarang kita di dalam ni. Ni kota Bandar Aceh juga. Ini Masjid Baitur Rahman, ni Padang. Yang di samping Musidung. Ini selepas perbandingan. Ini jeti Olele. Ini sebelum kan? Ini sebelum kapal ni duduk di sini. Selepas putus ni jeti. Foto habis Ini jeti. Kapal ini waktu ditunda. Masa dibawa daripada ini. Ini jalan. Karena ini dibuat kalau bahasa kita panggil tongkang. Tongkang. Betul. Memang tongkang. Enggak ada. Ini rumah yang ranap ni.
Oh, bawah kan. Bawah tu ada mayat tak? Tak ada. Ini masjid kita ni yang selamat. Yang selamat tadi Subulu Salam kecil dulu. Ini waktu datang pertama sampah sama mayat. Ini rumah yang kita lalu tadi. Ya. Masjid. Rumah bawah sana kan? Ya, yang kita masuk tadi. Ya, yang itu masuk tadi tu gambar tu. Ya, ini kan sini. Bila air dah surut kan dia pun jatuh itu. Ni saya ambil ni. Nanti lihat. Ini jalan asal yang kita lalu tadi. Betul ya. Habis. Ni duduk Malaysia di mana? Terengganu. Terengganu enggak kena. Dia ke Kuala Muda, Kedah, Penang. Dia sebelah tadi. Ni Masjid Baitur Rahman. Selepas ini sebelum. Ini masjid tegak. Udah melawat ke Masjid Baitur Rahman? Memang kita solat di situ. Ini masjid kampung ni. Ini masjid Subulus Salam. Subulus Salam. Subulus. Ini selepas kan banyak yang hilang. Ya. Ini masjid ni kapal lah. Okey. Sebab dah ambil belum tadi yang Udah. yang kapal sekali dah ni dah. Ada saya ambil semua. Senang nampak. Peta Sheikh Map Sumatera Andaman. Memang dekat sangat. Punca Gegar. Ini saya ambil dulu. Ya, ambil dulu gambar tu. Ini kan punca gegar di sini epicenter dah. Dia punca gegar, kekuatan gegar ni 9.1. Ini kedalamannya 30 kilo. Oh, tinggi. Jarak sama kita Bandar Aceh di sini kita. Sini 250. Yang sini ni kampung-kampung sini apa jadi? Ya, ini kena. Ini kampung isteri saya duduk di sini. Ya. Jadi ini Malaysia ini terlindung karena ada Aceh. Betul. Jadi pusingnya kayak gini, Thailand dulu dihantar. Ya. Kalau tidak, ada Aceh KL dulu dihantar. Kayak gini air strike. Ya, betul. Maknanya orang sini semua lari. Ini pulau ni yang pernah berlaku tsunami. Mereka udah faham naik ke atas bukit. Oh, dia dah tahu. Ini pulau. Maknanya dia awal-awal Ini negara yang kena. Ni. Udah ambil. Ini Indonesia 130,736. Malaysia 68 orang. 6 orang hilang. 5,000 tempat tinggal habis. Thailand 5,395. India 12,000. Sri Lanka 35,000. Somalia lebih banyak dari Malaysia, 78 orang. Somalia pun kena juga sikit. Karena dia punca di sini. Ya. Kayak gini air pusing kan. Kayak gini. Ini jadi aneh. Pertama, kenapa air udah masuk ke sini, Selangor, Johor tak masuk? Ini Kedah, Penang, Kuala Muda aja kan. Kalau masuk sini ke Laut Cina Selatan, Selangor, Johor, Batam, Singapura ni tinggal nama. Habis. dalam masa peristiwa ni saya duduk Terengganu sini kan. Ya, Terengganu tu ikan timur dah. Ikan kurang sini. Ya, kurang. Ya. Di sini orang ambil ikan. Ya. Masa peristiwa tu maknanya orang kata ikan tak banyak sini. Tak Saya banyak. kata ikan semua pergi ke sini ni. Dia kemana? Ya, di sini lah orang turun ke laut di sini. Masa Ambil ikan putih. Tak tahu kebesaran Allah. selepas berlaku tsunami tu. Inilah Kurang di Terengganu. Inilah gegar yang terkuat nombor 3 di dunia tu. Yang pertama Chili bukan Chili tahun 60. tahun 60 tu. Chili di apa, Amerika Selatan. Amerika Selatan. Ini udah sampai ke kampung ni. Ni yang kata tadi. Diulang lagi. Tunggu. Dan macam mana tahu dia masih Ini dari satelit. program satelit yang tunjuk. Kalau nggak ada satelit nggak tahulah kita. Bukan di tengah laut, di tepi ni. Ini kayak gini duduk. Dia jadi mensupply elektrik lewat kabel ke Pecawang baru ke rumah. Ini pekerjanya ada 7 orang itu. Tanggal kejadian. Pekerjanya. 7 orang. Inilah motokasit sama adik saya. Oh ya. Dia tak ramai bekerja ni. Pekerjanya tak ramai, tapi dia 3 shift, 21 orang. 7 orang 7 orang 7. Tim dia orang. Ini waktu gegar. Selepas gegar, air surut dulu, bukan langsung naik. Di sinilah orang turun ke laut ambil ikan. Jadi orang ini karena nggak ada edukasi, nggak ada pelajaran tentang tsunami turun ke laut. Sebetulnya itu tanda. Ini waktu air surut. Di sini dibuat 1 kilo. Kawan saya yang bilang di tepi laut duduk 2 kilo lebih. Surutnya. Jadi pekerjanya Penny turun dari kapal lari. Ya. Ini lari ke sana. Ingatnya masalah kapal. Bukan. Saya pernah tanya sama dia, kenapa harus turun? Lari. Kenapa? Hari Sabtu baru ngisi minyak ni 7 tan, takut meletup. Oh, patutlah. Ni tambang yang saya bilang diikat tadi putus. Ni.
terseret lah. Kayak gini lah dia berjalan sendiri. Ini udah kosong, tak ada lagi orang. Jadi dia bergerak itu karena dari sini pusing sini. Ini sikit lagi surau ni mau kena. Pusing sini. Kalau surau ni kena, Masjid Baitur Rahman di sini. Kalau straightnya tak belok. Itu yang saya bilang. Kenapa harus belok di sini? Berpusing. Allah tak izinkan sana. Itu dia kebesaran Allah. Jadi masjid ini surau sama masjid itu selamat, terlindung. Kayak gini lah dah, rumah itu ranap. Kan dia tunggu untuk dia takut kapan. Sebuah terbalik enggak. Karena baru ngisap minyak tu takut meletup. Padahal itu sebab aja. Yang jadi anehnya kenapa enggak semua hilang? Dia akan turun juga dari ni di sini berpusing. Ini surau dia. Sikit lagi. Kalau terus saja ke sini Masjid Raya ini surau ni pun kena. Ini semua habis kan? Kena air tu kan. Tapi tak air kena tsunami kapal. tu. Ke sini. Ke sini pusing. Jadi aneh bagi kita duduk di kampung ni. Nama kampung apa? Pungai Belangcut. Parking lah di sini tukar. Parking kayak gini. Dah duduk sini selamanya. Jadi rezeki orang sini. Ini sebetulnya hikmahnya. Jadi di sini kita boleh belajar iktibar. Aceh bergaduh jadi damai. Inilah disebabkan Allah biasalah bunuh-bunuh tu. Bukan tembak sama TNA Indon sama tu. Kan kita minta pisah kayak Patani sama Thailand. Betul. Atau Moro Filipin. Berperang lah. Indon kan ada yang negeri yang pisah, Timor Leste. Sudah jadi negeri sendiri, negara sendiri. Kita enggak dikasih. Yang cakap tadi. Jadi Pulau Semelu namanya atau Sinabang. Ni Pulau Semelu atau Sinabang. Jadi pulau ini letak di Lautan Hindi. Punca gegar di dekat pulau ini. Jadi mereka udah faham tahun 1907 pernah berlaku. Dia dah dapat pelajaran. Bahasa mereka bukan tsunami, semong. Jadi nenek moyang mereka udah memberi cerita kepada cucu-cucunya. Jadi waktu air surut enggak ambilkan naik ke atas bukit. Ini dibuat lirik, ini bahasa daerahnya. Saya bahasa daerahnya pun saya kurang pandai. Karena ini bukan bahasa Aceh, saya bahasa Aceh. Ini bahasa Indonesianya. Ini saya baca. Bahasa Indonesianya terjemahan. Dengarlah suatu kisah pada zaman dahulu kala. Tenggelamlah suatu desa. Begitulah dituturkan. Jika gempa yang kuat disusul air laut yang surut, segera cari tempat yang tinggi. Diawali gempa yang kuat, disusul ombak raksasa, tenggelamlah seluruh negeri ini secara tiba-tiba. Itulah semong namanya. Sejarah nenek moyang kita, ingatlah pesan dan nasihatnya. Semong adalah air mandimu, gempa adalah ayunanmu, petir adalah kendang-kendangmu, halilintar adalah lampu-lampumu. Jadi mereka udah punya pengalaman. Ini dia nenek moyang dia dah buat memberi tahu. Jadi mereka udah faham. Sebetulnya mereka harus banyak korban. Jadi mereka waktu ayat semua selamat mereka. Dari 78,000 7 orang aja yang korban. Itu nak jadi masanya tu. Sempat dia tahu semua kan. Karena dia di tengah laut ni, pulau ni. 78,000. Itu ni. Kalau kita waktu pagi ni ada saya ambil. Semong Semelu. Enggak, Semelu. Dia bangsa apa tu? Dia orang Melayu Aceh juga. Aceh. Bukan, ini dia suku di Aceh ni ada suku Aceh, ada suku Alas. Dia termasuk dalam kategori ke suku Alas. Kalau suku Aceh kayak saya. Ada Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Pidi, Aceh Besar. Jadi kayak Kelantan kan beda sama Malaysia. Betul. Ini kayak gini juga. Kelantan Terengganu beda. Dia punya slang. Jadi kami saya nggak bisa baca ni. Kok kami bilang bahasa Korea. Susah. Jadi mereka udah punya. Kalau mau lihat pulau ni peta ini, peta yang pernah berlaku tsunami di Indonesia.
Dari sejarah semua ini, pertama kali di Laut Banda ni tahun 1674. Pertama kali. Jadi sebetulnya Indonesia ni udah lama ya. Tapi pengalaman ini enggak dibagi. Betul. Ini tahun 1674. Ini Krakatau yang tadi gunung meletup yang saya cerita. Tahun 1883 yang saya bilang. Ini diakibatkan gunung api. Jadi satu, ini di Aceh 2004. Punca tempat isteri saya duduk di sini. Yang orang tu. Yang kemarin tu isteri yang tu. Sekarang saya dah nikah lagi. Dah ada anak? Dah 2 je. 7 tahun sama 12 tahun. 7 tahun selepas tsunami lah, 2011. Ni peta. Ni Mindanao kan kena juga. Mindanao. Berlaku terjadi tsunami. Gegar lagi dulu. Habis tu burung berterbangan. Selepas tu air sumur kita telaga. Warna bau beda. Habis tu laut ini tak ada riak masa itu, tenang. Selepas tu bunyi kayak bom patahan tadi. Betul. Dikira orang Aceh lagi bergaduh kerana bunyi bom. Selepas tu air surut. Di sini lah air surut ambilkan. Masa tu itu tanda-tanda tsunami. Ni surut, orang turun ke laut. Orang ini naik ke atas bukit yang tadi Semeru. Mereka udah faham. Ini baru datang. Ini terbau garam dulu. Jadi kawasan tu bau garam kita. Baru datang tsunami. Jarak tu berapa jam? Sekejap Tidak ada jam, menit. Air tu turun terus naik. Dia naik atas bukit. Ada yang bilang 10 menit. Dia sempat naik atas bukit. Sekejap tu. Sampai. Pasal dia dekat kan? Dia dekat. Tapi itu yang tahu ini tanda-tanda tsunami ni orang yang di tepi laut. Ini kayak normal ni kan. Tiba-tiba gegar. Burung berterbangan. Kalau adik saya yang selamat tu lihat dia burung tu. Kenapa burung bisa terbang banyak-banyak? Kayaknya insting dia lebih kuat. Ni betul. Masih gegaran kuat tu. Tapi kita enggak faham dia fikir. Dia masa gegaran ada runtuhan tak berlaku? Ada sebagian, tapi dia banyak hancur kerana air. Ini air telaga kita, air sumur. Mempunyai warna, rasa dan baunya beda. Sekejap ini. Keluar dari dalam kapal. Ini sahu. Taruh sana. Depan sahu. Diri. Nak tahu besar mana sahu ni kalau tak naik atas ni, atas kapal. Ada 10 minit lagi masa waktu. Salam. Tinggi. Tinggi. Bismillah. Jangan tengok bawah Mi. Mana ni? Pegang. Tinggi. Sampai atas kapal. Dilarang bersandar. Itu lurus saja kan ada pokok tu. yang ada tiang menara. Tiangnya sebelah kiri kanan. Sebelah kanan. Di sebelah pokok sana. Pokok itu di belakang pokok tu jeti Olele. Tempat asal dia ni. Tempat kapal ni. Jadi pusing dia kayak gini, pusing ke sini. Okay. Kalau tidak itu mesti Baitur Rahmat. Ya. Dari sana. Kalau lurus pusing saja situ tadi. terus sini. Ke situ. Itu mesti Baitur Rahmat. Itu museum tsunami. Tu yang pergi tadi. Punca Gegar di balik bukit ni, Lautan Hindi. Punca Gegar di balik bukit tu. Punca Gegar di balik pulau tu. Kerana terlindung. Ya. Aceh ni dilindungi sama Bukit tu. Sana pesawat kan. Itu yang nampak tu gunung tu, itu Bukit Barisan. Yang mau turun. Itu apa benda yang bukit dia? Bukit tu, bukit semua. Sebab tak ada pokok. Itu ada sebahagian tak ada pokok, tak ada. Batu ke tu? Ada batu. Batu, dia tak tumbuh. Sebahagian kayak gitu dia ambil batu tu untuk
buat rumah. Oh, Luar tu. Memang Itu dia ambil batu tu. dia timbun buat rumah, buat kami tapak buat rumah. fondasi pakai batu itu. Ya, Itu enggak ada guna tu. Jadi boleh dia dia ambil. batu tu sesuai untuk tapak rumah. Tapak rumah. Tapi yang pokok besar itu yang paling tinggi tu. Yang besar-besar untuk ambil rumah. Ya, buat papan. Ya. Ini banyak juga pokok besar ni. Tapi kerana kita jauh di sini, Balak, pokok balak. tidak boleh diambil tu, dilindungi. Ya, Karena dia bisa Kerajaan buat punya. banjir dulu. Tu air dia letak ada itu. ya, Belanda. Saya ambil gambar dulu. ya. Mana ini? Oh sini. Pulau Sabang. Ini ada. Ya, Ini kelihatan. Di atas apa lagi dia pun. Ini ada Gunung Selawah. Itu ada Museum Tsunami. Dan itu gambar Masjid Suraman. Di atas sini kita bisa lihat Pulau Sabang. Itu salah satu Pulau Sabang. Dan ini terowongan asap. Angels. Ni kita berada di atas ini. Ini ada masjid kampung ni, masjid yang selamat dulu. Tapi ini baru, namanya Masjid Subulus Salam. Itu ada bendera Indonesia. Ada Bukit Barisan, gunung. Nama Bukit Barisan. Jadi masjid kita ini dulu selamat. Subulus Salam. Subulus Salam. Selamat. Ini ada rumah yang di bawah kapal. Ada 2 rumah. Ini salah satu rumah anaknya tinggal garas mobil. Ini rumah sisa-sisa. Kalau di sini dibilang rumah puing. Rumah puing, rumah sisa-sisa. Ini kita berada di kapal. Yang lagi mau ambil gambar. Gambar video di atas kapal. Abang jangan pegang. Hidup bagi pegang. Tak boleh sandar. Jalan ke ni. Ini pokok selepas tsunami. Jadi pokok ini dulu tak ada. Ini dibina selepas tsunami. Di tanah. Sudah 20 tahun Pokok ni ditanam. Kebanggaan orang Subulus Salam. Okey. Yang sana tu apa batu-batu tu? Itu air pancur dulu pakcik. Oh, Cantik, cantik ni. Macam mana ni? ya. Dek, macam mana Baik, dia? kami cepat close. Itu Gunung Selawah Inong. Itu Gunung Selawah Agam. Agak-agak. Gunung Perempuan. Boleh pakcik. Dia gitu. Coba. Tahu kenapa namanya begitu. Saya pun dapat kayak gitu. Rumah baru. Mana air dia last sampai sini lah. Enggak. Dari sana 20 sampai 30 ke situ Sampai ini, bukit. Ini di gedung ini. Air enggak yang warna abu-abu ni. Ya. Kelabu Yang tu. tinggi tu. Air udah ranap. Darana. Dulu itu sebelum itu Sujuya Mall. Sekarang tu supermarket lah. Ya. Dulu itu ini stasiun bas. Ya. Terminal bas. Sampai sini lah air. Mana semua puing-puing. Mobil aja berdiri situ bergeser-geser kemarin. Ya, ya. Ada air udah segini. Ya. Masih kuat air. Ya. Jadi dari sana tinggi sampai sini di kampung ni setinggi. Dari sana air tu dari sana. Ni. Ya. Setinggi ni lah yang di kampung ni. Ya. Sini masih air masih laju Oh, lagi. laju je. Adik saya. Setinggi tu dan laju. Oh, masih laju. Walaupun batin. Lepas tu ada serpihan-serpihan kayu Ya, kan. kayu, Itu yang bahaya tu, yang seng, mati orang tu. Adik saya satu kecil tu ini sampai putus. Besi-besi, batu-batu. Banyak. Bukan Si air Derry tu saja, yang tadi ya. masih berbekas. Ya. Si Derry yang selamat tu. Ya. Dia tak tahu lagi ke mana. Terombang ambing, terakhir ke sana. Kayaknya dia bilang Dia- dia ada ditarik di kampung ni, habis tu surut lagi dia orang. Terombang ambing. Bukan air saja, sama-sama tu lah. Dia enggak melepaskan pelampung. Pelampung. Dia Sebab peluk tu. tak pecah pelampung Berapa hari tu. dia bawa? Di situ hari itu Ya. juga. Oh, hari tu juga jumpa. Ya. Jadi nelayan kan laut Ya. tsunami.
Jadi orang pulang terkejut apa dia ambil dia. Dia tak perasan, dia tak tahu apa berlaku. Dia tahu masa tengah laut ombak tinggi naik. Di tempat mertua saya. Ya. Labuh kan. Mertua saya tu ada orang yang mau pulang ke laut, dilihat ombak tu ke tembok. Apa dia bilang? Dia perahu tu tak boleh balik lagi karena terlalu kencang. Dia ditabrak. Ditolak ke sana. Dia selamat. Pas mau dekat darat dah hilang banyak kampung. Allahu Akbar. Rupanya dia sampai ke Sri Lanka. Ya. Dia terkejut. Ya, dia tak kaget. bisa tengok tu mana laju. Dia kaget tengok tu. Jadi waktu tengok tu dia sambil azan dia. Ya. Kata perahu kan. Dia cerita sama saya. Dia bilang itu cobaan hidup kita. Ya. Macam-macam kita jadi coba sama Allah. Kita ni yang Allah terselamat. sayang kasih kita. Ya. Kalau Dia beri orang peluang. yang coba, saya bilang, saya pernah dengar ustaz saya bilang Allah tak open. Kalau tak insaf pun juga udah parah kita. Ya. Tak tahu lagi ya. Betul. Kalau udah dikasih coba kayak gini. Ya. Kan itu ke di Arab kan. Kan Nabi diturunkan. Kan bangsa Arab ke itu. Ya kan? Ya. Ada yang dicoba tapi tak insaf. Iyalah tu. Kan cerita itu kan. Kata dengan guru-guru kita. Ya. Itu Israel tu lihat. Dari zaman mana dia kan? Padahal dia tahu itu. Dia tahu. Pura-pura tak tahu. Ya. Oh ya, berdiri sini sekali. Satu di sini. Okay, Zul nak turun dah. Dari bukit yang tinggi ni. Dari kapal yang tinggi. Jap, kejap. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sambung. Tadi bergambar dulu. Tak ada waktu dah. Dah petang. Ada rezeki, Dah malam. kesempatan. Ada kesempatan, tak ada rezeki. Ya. Itu dah diatur sama Allah. Allahu Akbar. Boleh. Kuat angin. Nak turun dah. Awak ambil bu. Nanti balik cas. Cameraman. 20% lagi. Abang ambil gambar abang dengan cik ni bang. Ambil gambar abang pula dengan cik ni. Ya. Dia sempat putus. Ni landing lah dia itu. Dulu dia flag. Dia tenggelam. Enggak, sikit aja dia. Dia sejenis flag. Flag ya. Ya. Tak luncur. Ini dalam 2 meter lah. Enggak. Cuma berapa senti dia. Ni kan ukurannya 3 senti dah. Tenggelam sikit je. Lepas tu dia duduk rata ni atas rata lantai. ni. Atas tanah ni rata. Dari datang pertama sampai ke sini kayak gitu terus. Itulah. Ni kan level air lah. Ya. Level air. Tu yang garas tadi. Tak boleh bayangkan. Ya. Tak boleh fikir. Lihat dengan iman. Ya. Ada satu lagi museum kapal